Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, masyarakat orang Siam inginkan supaya kedudukan mereka itu diperjelaskan, supaya apa saja yang hak ataupun apa saja yang kaum Bumiputera berhak untuk menerima, maka masyarakat orang Siam juga ingin mempunyai hak yang sama dengan kaum Bumiputera. Ini pada saya bukanlah satu tuntutan yang tidak manasabah, kerana kalau kita sudah iktiraf masyarakat orang Siam sebagai Bumiputera, Perdana Menteri Malaysia yang pertama, Tengku Abdul Rahman, telah pun membuat pengisytiharan ini pada ketika itu bahawa orang Siam di Malaysia ini adalah status Bumiputera. Dan saya ingin hari ini bukan saja mengulangi apa yang telah pun dizahirkan secara terbuka oleh Perdana Menteri Malaysia yang pertama, yang secara kebetulan ada juga darah Siam yang mengalir dalam badannya. Perdana Menteri yang pertama telah pun menzahirkan orang Siam di Malaysia ini sebagai status Bumiputera. Maka hari ini kerajaan kita dan saya sebagai Perdana Menteri mengisytiharkan komitmen kita kepada hakikat bahawa orang Siam adalah status Bumiputera, dan berarti bahawa saham, amanah saham Bumiputera, kemasukan ke UiTM, pinjaman mara dan lain-lain lagi yang berhak untuk kaum Bumiputera, orang Siam pun berhak menerima. Ya.